menghilang tadi? Ada pintu rahsia rupanya. Mesti diorang ada markas bawah tanah macam kita, Encik Bos. Aku dah agak dah kau ada niat jahat. Tak insaf-insaf lagi ke kau ni? Nak buat macam mana? Dah memang naluri hilang aku. Mana Bobo Boy? Sini! Huh? Bobo Boy! Kuasa elemental. Bobo Boy Blaze! Uyo, jam baru. Pinjam boleh? Nak pinjam? Ambillah! Alamak, ambil macam ni, bro. Nantikan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru akan datang di pasaran. Kita nak ke mana tu? Ikut je dulu. Banyak bertanya, nanti sesat jalan. Macam terbalik je bunyinya. Kita dah sampai. Apakah? Wah! Besarnya pokok ni. Ada jalan masuk ke dalam. Ayo, ada orang penting di dalam pokok ni yang korang harus jumpa. Wah! Luasnya ruang dalam pokok ni. Tapi mana orang yang kita perlu jumpa tu, Tok Kasa? 2, 3, campur madu. Siapakah gerangan kamu? Semak tu ada mata. Ni dia Tom yang ku cari. Nantikan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru akan datang di pasaran. Kenapa kamu tiba-tiba nak belajar masak tom yum ni? Selama ni tak minat pun. Macam ni tu Abah. Bobo kena menang satu pertandingan masak ni kalau nak belajar kuasa baru. Pertandingan? Nak dapat kuasa pun kena bertanding. Bolehlah Tok Abah. Kita orang ada masa 3 hari je ni. Tapi resepi turun-temurun atuk ni rumit tau. Tak apa tu Abah. Bobo sedia untuk belajar. Pokok balak usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Wah, Kuali bermula dengan jurus memotong bawang yang hebat. Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa 5. Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Mulakan sekarang. Masa tinggal 5 minit saja lagi. Dan Kuali sudah mula menghidangkan tom yum ciptaannya. Teruskan Bobo Boy. Jangan kalah dengan kuali tu. Bobo Boy. Haba pecai. Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa 2. Elemental fusion. Bobo Boy Frost Fire. Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Kan lembab nak proses data. Alah, data bot kan dah di-upgrade. Mesti dia dah boleh proses data laju sikit. Betul tu. Bobo Boy. Aku dah boleh proses data dengan lebih cepat. Data bot, ada tak Powersfera yang mempunyai kuasa untuk cepatkan penumbuhan pokok? Sebentar. Aku proses data. Bersedialah untuk tunggu seminggu. Sangkut dah dia ni.
Hai, nampaknya kena tunggu esok lah untuk dapatkan data tu. Apa yang kamu buat, Kompa? Tambah tenaga dia untuk proses data. Baru dah laju sikit. Encik Bos! Siam, Prom. Kita habis tahu lokasi patung-patung. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Lari semua! Ini semua kau punya pasal, Kuali! Kita kena terbang dari sini, Ocobot! Hidupkan enjin sampai penuh! Saya tengah cuba, Kapten. Ya! Hei, kamu ni jangan cuba-cuba! Ini bukan cubaan! Ha? Kenapa enjin mati tiba-tiba ni? Kapten, enjin kapal ni dah tersumbat dengan akar menjala. Ha? Apa? Aduh! Ha? Hei, apa kamu ingat ketuk-ketuk ni boleh datang beraya ke? Tutup tingkap, Ocobot! Ha? Baik! Ha? Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Kapal! Apungan graviti! Terima kasih, Ayah. Aduh, masa macam ni pun boleh ingat makan ke? Jambatan roboh karang baru tahu. Yeay! Mulut masing! Kelatuan! Lompatan cahaya! Solar! Yeay! Ikatan angkat! Daun payung terjun! Dori berjaya selamatkan diorang. Tapi siapa nak selamatkan kita? Serahkan pada aku. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Hormat! Wey! Kita kena cari jalan. Bukan berkawan lah. Betul ke jalannya kau bawa kita orang ni, Ayah? Betul. Signal dia orang dekat depan ni je. Hah? Jalan mati? Tak ada jalan lain ke, Mimi? Dia pun tak ingat nama kau, Nana. Mimi lah. Entahnya, nama kawan pun tak ingat. Aduh, macam mana ni? Jalan pun tak ada ni. Alah, apa susah? Kalau tak ada jalan, kita buatlah jalan sendiri. Tukaran, biskut, krim. Tunggu apa lagi? Makanlah cepat. Hai, bilanya nak habis macam tu? Tepi sikit, Kopal. Biar aku buat. Tumbukan padu! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Tinggalkan member. Hei, rasa sayur apa pula tu? Tolong! Mana Boboiboy? Berhenti! Stop! Ni reta! Tumel Gika! Yang metik kudasai! Aduh, dia tukar raksasa. Manalah faham bahasa. Entahnya, mata pun tak ada. Nak dengar macam mana?
Nampaknya kita dah tak ada pilihan lain, Duri. Kita kena bekerjasama pada tahap seterusnya. Baiklah, sekarang masa untuk kita bergabung. Sedia, Solar? Sedia. Ha? Bobo nak guna kuasa fusion baru. Elemental Fusion. Elemental Fusion. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Tengok, kacang je. Wah, hebatnya Gopal. Kau tak nak jadi jurulatih ke? Macam mana kau pandai bawa kapal angkasa? Tengok kaki lah. Tak ada gunanya pandai bawa kapal angkasa atau kapal terbang, tapi kaki hutang. Hello, Abah. Ya, anak minta lihat Abah akan balik. Tolong kemas rumah sekarang. Bye tu, Abah. Bye semua. Alasan. Atuk ni mungkin rabun. Tapi Atuk nampak dia tak pegang telefon pun. Itulah Gopal. Terbaik. Jom ya, kita kena ulang kaji sampai 100 kali untuk lulus ujian memandu ni. Ha, jom. Kita pun nak jadi pilot top-up yang hebat juga. Masa untuk study date. Ha, Boboiboy. Koko jatuh 2. Okey, sedia korang? Ha, koko jatuh 2. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Aku kena kalahkan dia dulu. Kau nak lawan sangat dengan aku kan? Kuasa Elemental. Boboiboy Halita. Ini bukannya kuasa yang aku mahukan. Letakkan pedang Halita. Kau dah melampau. Semua ni ilusi je. Cobalah teka, wahai hero bumi yang gagah berani. Mana satukah Maribus yang kau cari-cari? Buat apa nak cari kalau aku boleh serang semua sekali? Gerakan kilat. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Baik ada cuba bukakan teleporter ni. Apa salah kau tak ajak je dia? Tak perlulah. Siapa nak jaga Tok Abah nanti? Wah. Best juga sekali-sekala naik kapal diraja ni kan? Oh, best je. Kita tumpang kapal ni pun sebab korang dah rosakkan kapal angkasa aku. Tahu? Sorry lah, jurulatih Feng. Janganlah marah. Tuanku, kenapa tuanku jemput kami ke planet tuanku? Lebih elok rasanya kalau aku tunjukkan saja kepada kamu. Kamu akan rasa tidak selesa pada mulanya. Tapi ianya tidak berbahaya. Apa yang tak bahaya tu? Ini. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Lindungi tuanku. Tukaran gula-gula getah. Dah macam lipas kena getah. Bahaya tuanku. Janganlah curi lagi. Mana tuanku dapat? Hulu balang yang lemah ni. Lemah? Kau memang memaksa aku. Boboiboy kuasa 2. Elemental Fusion. Halita. Solar.
Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tanya dah pergi mencuri. Yeay. Koordinat dikenal pasti. Masa untuk Encik Bos ikut Bobobol. Baiklah. Replikasi teleportasi. Percaya. Jom, bro. Kita dapatkan chip microchip tu. Jom, Biji Bos. Hah? Kat mana kita ni? Kenapa gelap macam gelapnya masa depan kita, Encik Bos? Hah? Bahaya kalau berterusan macam ni. Kita kena cari bantuan secepat mungkin. Nanti Boboiboy, tenaga kau belum pulih lagi. Dah tak ada masa. Kuasa elemental. Boboiboy, kuasa 3. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Sini. Sini dah. Pastikan tangan dan kaki korang sentiasa berada dalam cawannya. Hembusan angin. Apa? Laju lagi. Yeay, laju. Berpeluh nampak? Panas ke? Jangan dekat. Maharaja Ramos pasti murka kalau bagi dia tahu yang kau serang aku. Oh, ya? Biarlah dia murka. Pusaran angin. Memukul lalat bayar. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Apa benda? Siapa tu? General Karumbang. Kau kenal ke dia, Maripos? Ya, General Karumbang merupakan panglima paling setia aku, Puteri. Tetapi dia telah tewas dalam pertempuran dahulu. General, ini saya, Maripos. Bukan. Dia bukan lagi Karumbang yang kau kenal. Sekarang dia hanya mendengar arahan aku saja. Apa yang kau dah lakukan padanya? Dan mana Tuan Koko Puteri? Serang Karumbang! Kuasa elemental. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tu, benda bulat macam globe depan kau tu. Oh, macam ni? Ya. Bagus. Ying, pusingkan kapal 720 darjah. Gopal, tembak! Bisingkan makanan basi. Semua kapal Krakatoa dah kalah. Ya, Ying. Tekan butang tu. Jadi, kita orang lulus tak? Ya, lulus. Yeay, lulus! Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Itu baju perisai Ksatria Windara. Macam mana kalian boleh dapat?
kita orang dapat dari bekas penjaga istana ni, Tok Liam. Di dalam bilik itu ada 5 pasang baju perisai Kesatria Windara yang lama. Cukup untuk kamu semua. Hai. Kopal? Masalahnya kita orang cuma jumpa 4 je. Terpaksa aku kongsi satu baju perisai dengan Feng ni. Kamu ingat, dengan berbaju perisai, kamu boleh kalahkan beta. Askar Kalkatua, keluar dan hancurkan mereka semua. Jaga-jaga semua. Kuasa elemental. Boy Taufan. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Mudah ni! Kau ingat? Seorang sekarang tinju! Tinju graviti! Tendangan sisi ladu! Serangan combo Y and Y! Tolakan graviti! Rayuan supersonik! Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Kecederaan dia tadi dah pulih. Kejamnya. Karumbang! Karumbang! Kuasa pemulih! Dia sudah tidak ada, tuanku. Karumbang! Karumbang! Usah bersedih, Tuanku Kupuri. Beta akan hantar Tuanku Pono Karumbang sekarang juga. Berhenti, Ramo! Masih bertenaga. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Berhenti! Berhenti, Bobo Boy! Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Ingat, Bobo Boy. Kamu yang mengawal kuasa itu, bukan sebaliknya. Macam mana, tuanku? Saya tak boleh, tuanku. Semuanya sudah berakhir, Bobo Boy. Lepaskan saja kuasa. Lepaskan. Lepaskan. Jaring payah! Bobo Boy! Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Ada syarat kecemasan? Dari sebuah asteroid di planet Mashina. Isyarat kecemasan. Bini kebenaran telefon ke? Cakap kat dia, belum berhenti lagi lah. 2 weeks notice kan? Bukan, Kapten Papa. Isyarat tu datang dari sebuah kilang roba lama. Kilang Leba Inc. Alah, isyarat kecemasan umum je tu. Haya, apa ni, Kapten?
Kalau dah resign, kenalah malas kan? Mana boleh macam tu? Tak berkat. Korang, tengok ni. Isyarat ni memang panggil kita. Panggil Bobo Boy. Panggil aku? Kenapa pula? Nama pun Bobo Boy Galaxy. Bukan kawan-kawan Bobo Boy Galaxy. Kalau macam tu, kita berpecah. Biar kami teleport ke sana, Kapten dan yang lain teruskan ke Vulkania. Setuju. Lagi cepat kita selesaikan 2 misi ni, lagi cepat kebenaran boleh balik. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah terang wheel. Production Fusion yang paling lama. Dulu Frostfire berapa saat je. Mesti kuat ni. Saksikanlah Fusion Gempa Halilintar. Bobo Boy Gentar. Gempa campur halilintar. Jadi Bobo Boy Gentar. Akunya. Selesai. Nyam. Henti di situ. Jangan kau berani bergerak walaupun seinci. Kenapa pula? Kau jangan masuk kawasan aku. Habislah kau. Sekali dia hentak ni, hancur terus badan kau. Ketabi, aku namakan robot. Degil, rasakan, hentakkan, tukul gentar. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah terang wheel. Ni kalau kau cari pasal lagi, kau settlekan sendiri. Mana kau dapat perisai ni ya? Macam pernah nampak je. Adalah. Aku jumpa kat kedai bandel. Oh ya, apa nama kuasa baru kau ni, Bobo Boy? Ingat kau takkan tanya. Kuasa yang akan menggegarkan langit dan menggetarkan bumi. Fusion terhebat Gempa Halilintar. Bobo Boy Gentar. Wow, hebatnya. Lutut aku pun dah tergetar-getar. Hebat apanya kalau tak ada kuasa? Jangan bicara kuat-kuat, Kupal. Nanti Adudu dengar. Gentar. Bunyi apa tu? Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah terang wheel. Lari cepat, bro! Lari! Ichichimoti, kenapa dah lari? Tadi kan tenang sangat power Sfera tu! Itu bukan power Sfera yang aku nak lah! Lari, bro! Lari! Apa jadi ni? Dah tak ada gravity, Cibos! Ambil peti besi tu! Lari, Cibos! Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu! Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah terang wheel. Pasti raksasa itu akan langsung tumbang. Mana kau tahu tentang bateri reaktor ni semua? Kau kan tukang masak je. Dalam buku Tuan Guru Gaharum ini, ada berbagai macam resepi. Ada bateri 3 rasa, naskor bateri, dan kari kepala bateri. Aku tahu dari sinilah. Kau jangan masakkan bateri untuk kita orang pula nanti Memangnya tak boleh? Tak boleh. Baiklah. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah hidupkan reaktor ni. Faham ya adik-adik? Jangan perasan boleh tak? Kenapa tidak mau hidup? Kau yakin ke ni Kuali?
Lemah gemalainya pukulan kau. Nak pukul, pukullah macam ni. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah serang wheel. Masih boleh berdiri. Balingan tukul kental. Mari padaku, tukulku. Apa ni? Ah, 80%. Lari! Aku akan letupkan reaktor ini! Kalau aku tak boleh serang kau, aku akan serang kawan-kawan kau! Baik semua! Dibakar Lezar Propulsor! Monster Galaxy Card! Kuasa di tanganmu! Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah serang wheel. Ocop bukan Ocobot, masa kita orang culik dia dulu. Kau ni pro. Kau letak chip pada Ocobot? Tak. Adalah sedikit. Secubit 2 chip. Patutlah selama ni kau ada je kat mana-mana kita orang pergi. Di mana ada kawan, di situ ada lawan. Jom, boy. Kita selamatkan Ocobot sama-sama. Terima kasih ya, Dudu. Tiada masalah. Kita kan tim Bubadi Bago. Kau memang terbaik, Bro Dudu. Masih ingat pada kawan lama. Hei, udahlah tu. Tolonglah kita orang ni. Jom, tolong dia orang. Tapi tenaga aku dah habis. Aku kena cas semula. Oh, aku tahu. Bro, cepat tembak boy guna meriam laser kau. Kejap je, bos. Aku tengah pilih ni. Gak apa-apa. Biar aku bantu. Spatula berapi. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah serang wheel. Boleh tahan kau ni raksasa. Tak boleh janji ni. Jatuh populariti aku nanti. Serang, bro! Baik, probation! Tembakan roket! Weh, tak payahlah. Aku boleh selesaikan dia seorang lah. Dua lawan satu. Tak adil! Tak adil! Kuasa teleportasi! Ocobot! 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 Replikasi teleportasi! Masa cepat, boy! Baik! Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah serang wheel. Poh. Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card.
Pack Blazing Frost. Kini di pasaran. Medan perang. Boy, tengok tu. Hah? Kalau betul Yaya dan Ying ada di sana, Yuri dalam bahaya. Kita tak ada pilihan lain. Octobot, kau sembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Kupai dan Kuali, kita kena masuk ke medan perang. Masuk medan perang? Kuasa elemental. Boy, kuasa dua. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card. Pack Blazing Frost. Kini di pasaran. Boy? Yaya, lepaskan dia. Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Tu tahan. Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Apa dah jadi ni? Kat sana. Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah nak campur, boy. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Hat ni baru komplit. Ada 2 penguasa elemental? Tak sangka ada 2 penguasa elemental di planet ni. Ingatkan Panglima Bairapi je. Yes. But because of that juga, puas salju dan bara berperang. Kenapa diorang berperang tu? Mas Mawais adalah pemimpin puas salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa Elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Baraju. Tetapi ditentang oleh Panglima Bairapi, pahlawan puak bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Gaduh. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Sejak bila kamu duduk sini? Biasalah Tuan Gardu. Ayah saya kan duta. Dah biasa pindah-pindah ni. Jangan layan dia ni. Dia dah mula merepek sebab kurang oksigen. Blaze sama ais, jadinya Frostfire. Solar sama duri pula, jadinya Sorry. Kalau solar campur... Apa kau buat tu Belanga? Belanga? Tak ada apa-apalah. Aku coba-coba resepi baru aja tadi. Maaf Tuan Gaduh. Bila kita nak sambung perjalanan ke puncak? Sabar. Buat apa nak terburu-buru? Bukan puncak tu nak lari. Tapi mana tahu pihak bara akan alihkan senjata sebelum kita sampai. Bukannya mereka tahu kita datang kan? Ada antara korang yang beritahu. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni?
Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Oh, aku Weh, kau. Jom kita deal. Marilah. Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Bobo Boy Ice dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairapi. Bobo Boy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Fusion apa tu? Salam perkenalan semua. Hampir. Bobo Boy. Sopan. Bobo Boy, sopan? Ya, solar campur topan jadi sopan. Mengikut kajian aku, kuasa solar dan kuasa angin adalah renewable energy. Jadi, kedua-dua kuasa ni tidak memerlukan input yang banyak untuk menghasilkan tenaga yang besar. Dan gabungan dua tenaga ni boleh mencipta sistem tenaga yang lebih efisien dan lestari. Ya, tepat sekali. Lestari, bestari, kuah kari. Yang penting, ada fusion baru kali ni. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Separa Garuda Maya. Apa? Itu kepak ayam penyet ke? Ayam penyet masak. Kamu berdua cedera. Pergi berlindung. Biar kami uruskan mereka. Main berlindung kat sini cepat. Mereka bekerjasama. I can't believe my eyes. Hati-hati Tok. Serangan kulinari kuali. Makan makanan. Tak kenyal pula. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Boy, mereka dah berbaik ke? Mana ada? Belum lagi, Kapten. Apa benda semua ni? Itu senjata yang aku beli untuk tentera bara. Aku pun beli untuk tentera aku juga. Bos Ocobot. Itu macam robot yang serang kita ke puncak bakar beku. Semua ni ada kaitan dengan robot-robot yang serang kita? Kita kena siasat kubu tu. Kapten Papa boleh bawa saya ke sana. Alah, kebenaran baru je tiba, oi. Tak ada makan-makan dulu ke? Mana sempat nak makan, Papa? Okey, Ocobot, Fang, korang dua ikut aku dan Kapten Papa. Yang lain ikut Tuan Gardu dan Panglima Yanari. Jom ikut Panglima Gopal. Jom balik. Hey, hold on. You stay here with Tok. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Lalu sini. Apa yang kamu buat kat sini? Sebenarnya kami datang sini nak siasat kubu ni. Siasat? Pak Pato pernah masuk dalam ni? Selalunya Pak Pato masuk sebab nak berteduh dari report je. Tapi kan, ada sekali tu Pak Pato nampak. Hei, mesti nampak senjata kan? Senjata? Tak pernah nampak lah pula. Habis tu Pak Pato nampak apa? Susahlah nak diterangkan.
Biar Pak Patah tunjukkan. Sudah siap tak? Let's hope this is going to work lah, no? Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tingginya. Kita kena turun cepat. Hancurlah kau! Lari cepat! Cari tempat berlindung! Cukup dulu, pisang! Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya.